Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Jumaat, hari yang mulia. Alhamdulillah, hari ini saya akan menghadiri program Ramadan di sekolah. Alhamdulillah, tak lama lagi kita dah raya. Seronok sangat. Kita akan beraya di kampung sepenuhnya pada tahun ini. Kalau kawan-kawan nak tahu, setiap kali hari raya seramai sangat datang sini. So ini kampung halaman ayah saya. Dan saya akan berada di Kuala Lumpur nanti. So kawan, jangan lupa tunggu video-video saya pada hari raya nanti. Saya nak ucapkan awal selamat hari raya pada semua. Hari ini saya tak datang kat pasar ayam lagi. Nanti dengan bunyi ayam, ayam saya masih dah rebat. Okay kawan-kawan, saya pergi sekolah dah. Selamat berpuasa, selamat hari raya.